Hari ni kita dekat Hulu Langat Fishing Resort. 4 jam RM80. Kita ambil bait dengan spring dia. Total semua 190. So di kawasan dia, sana tu ada homestay. So siapa-siapa yang nak bermalam pun boleh juga. Umpan dia pakai dedak. So yang ni kita tak bancuh, orang tu yang akan tolong bancuhkan. So ni dia proses, dia tengah bancuh dedak untuk jadikan umpan. Apa lagi dah sangkut, kita pump lah bagi naik. Lama juga nak pump ni. Adalah dalam 8-9 minit macam tu. Ni dia ikan patin. Ni patin biasa je tau. Besar tu. So ini ikan first aku. So dekat sini dia catch release. Dan kita dah tangkap, kita lepaskan je balik. Ni pula Siamese carp. Tengok besar weh. Ya Allah, besarnya. So aku dah dapat lesen lah kiranya kan. Ke macam mana? Kalau macam ada trip, siapa-siapa nak ajak ke, bagi tahulah, DM je aku. Next mungkin aku akan try pergi ke Candak Sotong, ataupun aku akan pergi ke laut untuk tangkap ikan laut ke macam mana kan. Yang pasti aku dah masuk ni memang tak ada jalan pulang lah.